Antara kelebihan orang yang berduit ialah pilihan. Bila mereka ada duit, mereka bebas untuk memilih. Dan kelebihan orang kaya, mereka dapat laksanakan dua rukun Islam, iaitu membayar zakat dan menunaikan haji. Bermakna untuk menjadi kaya ini bukan hanya untuk bermewah, tetapi juga dapat beramal lebih daripada orang yang miskin. Tetapi ramai yang tidak tahu bagaimana cara untuk menjadi kaya. Permulaan anda untuk kaya ialah bayar diri sendiri dahulu. Apa maknanya? Pendapatan yang anda dapat sebenarnya untuk kayakan orang lain. Hanya duit yang anda simpan adalah bahagian yang untuk anda kayakan diri sendiri. Tiada duit simpanan, mustahil untuk kaya. Simpan minimum 10% dari pendapatan anda setiap bulan. Dalam masa 10 tahun, anda sepatutnya sudah ada simpanan 1 tahun pendapatan. Jika anda sudah bekerja selama itu tetapi masih belum ada simpanan yang kukuh, anda boleh tukarkan kaedah simpanan dalam bentuk emas. Kerana emas lebih susah untuk dibelanjakan berbanding simpanan dalam bentuk wang. Simpanan di Account Gap atau Gold Accumulation Program adalah dalam bentuk grab emas dan anda boleh bermula dengan simpanan serendah RM100. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.